beli set keluarga bahagia ni, 50 orang yang terawal tadi yang kita dapin memang sungguh-sungguh dapat meet and greet tu. Betul. Okay. Kita tambah lagi 50. Tambah, maksudnya 100 orang je? Ya, kita tambah lagi. Ada 200. Sekarang tinggal 33 slot saja. Ya. Jadi 33 slot tu korang kena penuhkan, kalau tak dapat. Kalau tak dapat kan. Tak dapatlah peluang untuk kita jumpa dengan dia. Tinggal 29 slot yang. Ya Allah, 29 slot lagi. Ya Allah. Daus merajuk. Alah, Daus mana merajuk? Mana tahu dia nama kau kat situ? Siapa Daus kenapa? Tak kenal. Daus, awak ni kenapa? Saya kenal Daus. Saya kenal Daus. Kita kenal Daus. Daus Awak kenal saya. Daus. Alah Daus, kenapa merajuk? Dah lah, jom ikut meet and greet. Jom. Kita sekali, jom. Ikut merajuk. Bila jom merajuk? Tak, kau ni kan? Okey, Daus merajuk. Cakap dengan Daus, saya salam. Jangan merajuk-merajuk. Saya kebat bijak ikan. Okey, siap Daus. Alah. Kau pujuk lah bijak Daus. Daus, Merajuk saja. jangan kau merajuk lah. Kita kan kawan. Nanti aku ajak kau lah. Kan? Kau kan sudah belajar kawat dengan saya punya ni, bakal suami ni kan? Kenapa kau marah-marah lagi? Kau ni, kau ni kan? Kau jangan merajuk kau. Macam Stacy Kita lagi. sama. Okey. Lagi apa? Kau nak tahu apa? Kau nak tahu pasal bau apa? Kalau pasal bau senang je, kita memang describe senang. Yang betul. ini Harsan punya lebih kepada bau maskulin, citrusy, memang bau fresh. Ini dia punya. Ikmal punya lebih kepada bau anggur, fruity, bubble gum. Ujung-ujung baru ada bau musky dengan vanilla. Betul. Okay. So dua-dua ni senang cerita sangat sesuai dengan cuaca panas pun sesuai. Okay, memang tahan 8 jam ke atas. Betul. Okay, sesuai. Okay, sesuai dengan cuaca Malaysia, jangan Ya, risau. lepas tu nak bagi korang manis-manis, kita bagi macam-macam lagi. Contohnya kita bagi awak pouch bag. Ada 2 jenis, tengoklah korang dapat yang mana. Dua-dua comel, dua-dua cantik bagi aku. Jadi tak galak pun korang dapat kuning ke, dapat warna pink ke, tak kisah. Dua-dua lawa geng. Lepas tu dapat hand strap pun ada 2 jenis, ada 2 colour. Ada 2 colour ni updated version daripada yang sebelum ni. Jadi ni lah hand strap yang boleh tergantung kat telefon, boleh gantung dekat purse ke apa, ikutlah nak gantung kat mana pun. Lepas tu kita bagi awak apa lagi, calendar. Ya, calendar masa tu. Ya, calendar ada 2 jenis, satu warna pink, satu warna kuning ni geng. Okay. Ni boleh letak dekat buku nota ke, adik-adik sekolah ke, yang mana tak ingat birthday mak ke, birthday ayah ke, boleh. Boleh guna, tak ada masalah. Ada orang cakap, nak semua juga. Bila nak semua, kena beli set keluarga bahagia. Betul. Set keluarga bahagia ni semua dapat. Ini kita bagi set ta'aruf lah, set ta'aruf. Okay. So, siapa yang nak lose item, ada. Jangan risau. Cuma Betul. sekarang kita ketengahkan dulu set keluarga bahagia ni dulu. Betul. Yang mana kita kata beli alakat-alakat, kejap lagi kita sebar. Yang ni kita nak fokus kat set keluarga bahagia ni. Betul. 8 jam ke atas. Dekat 8 jam ke atas. Dekat baju. Dekat Memang baju melekat memang tahan lama. Faham tak kenapa keluarga bahagia? Kenapa? Keluarga bahagia ni dia ada maksud tersirat. Maksud dia adalah yang ni mak ayah. Yang ni anak-anak. Begitu. Okey, faham? Baru tak tahu. Macam tu punya. Bahagianya. Bapa, anak. Ayah. Apa mak? Sebut nama. Siapa mak? Siapa? Sebut nama. Sebut. Mak Azhar. Baik. Anak. Baru saya tahu. Okey. Macam tu ceritanya. Ya. Okey. Ayah. Kalau anak 12 macam mana? Takut anak 12. Kalau nak bagi tak? Kalau nak bagi beli. Nak bagi tak? Kalau nak bagi beli katanya. Okey? Katanya. Okey. Okey. Cucu kalau korang support, kita buat keluar cucu pula. Macam mana cucu kecil mana pula? Betul-betul punya atas. Tinggal belakang tak bau dia. Tinggal laki kat rumah. Tinggal. Memang bau wangi sangat-sangat. Betul. Ini kalau pakai memang wangi. Memang tinggal belakang serius. Ini ada. Makin tebal, makin banyak lah kita baca ni. Angry. Okey, saya baca sikit, awak baca banyak Okey, saya baca satu, awak baca semua. Alright, Pizza Jerome daripada Taman Bercahaya Ulu Kinta Perak. Perak semua ni. Okey. Ni Irwani daripada Batu Gajah Kinta Perak. Sekejap, beg kuning memang open dekat Perak je ke apa ni? Bukan main Perak aja semua ni. Cerita ni. Wih. Siti Farizan daripada Manjung Perak. Okey. Nur Akilah Alasam Jerong daripada Perak Tengah Perak. Mendunia Perak. Nyala. Macam budak Perak. Nyala. Okey. Seterusnya, Nat Salmi daripada Kinta Perak. Perak saja. Seterusnya, Mas Mita Sarwan daripada Kuala Kerai Kelantan. Okey. Nur Syazwani binti Ali daripada Kota Baru Kelantan. Okey. Nisha Ismail Jerong daripada Kinta Perak. Linda Latif Jerong daripada Hijir Perak. Perak lagi. Azrin Zulkhairi daripada Perlis. Nur Azura daripada Tumpat Kelantan. Dah uti ni. Nur Syazwani Ali daripada Kota Baru Kelantan. Nur Syariza binti Mamat daripada Terengganu. Orang Terengganu. Siti Hazaria binti Mamat daripada Marang Terengganu. Shima Safia Jerong daripada Pasir Putih Kelantan. Dengan Kelantan ni. Najwa Nabiha Jerong daripada Marang Terengganu. Kak Shima Hashim lagi sekali daripada Padang Perak. Okey. Rohaiza Idris daripada Tumpak Kelantan. Anis Badri Jerong daripada Kangsa Perak.
Ika Sri Yahudi. Ika Bukan. Sri Wayana. Ika Baca lah, biar akulah baca. Okey, Ika Sri Wahyuni Jerung, Kampar Perak. Susah sangat sampai Yahudi nama dia kau sebut. Okey. Oh, you Oh, ni. gitu. Okey. Okey, sabar. Mana beg kuning? Kejap, beg kuning jumpa mak dia. Yang baru. Okey, kita Okey. tengok adjust yang baru pula. Okey, kita Okey. adjust yang baru kan. Ada kesilapan sikit kan. Sabar Ya. banyak. Kita adjust baru untuk awak. Okey, untuk awak. Macam nama kot. Dia sebab baca nama. Oh, tak boleh baca nama. Oh, tak boleh baca nama lah. Cik Rimi dah cerita ni. Tak boleh baca nama lah pula. Lepas tu kita tendang lah. Kita tendang. Ha? Set taruh untuk ganti kan. Oh. Set Untuk menggantikan taruh. kita ada set apa Habibti? Set taruh. Set ta'aruf. Set Okey. terkenal-kenalan Set gitu. keluarga bahagia kita boleh isi tepi dulu. Okey, set Mana taruh set macam mana ta'aruf? pula? Mana set ta'aruf? Maksudnya set taruh macam mana pula? Seterusnya, yang mana yang ni, kalau ikutkan yang set tadi, dia ada 10 ml. Ya, betul. Dia ada 35 ml. Ya. Bermakna kalau perfume kan 4 botol lah. Yang set tadi kita ada 4 botol. Lepas tu dia ada ni dan juga ada CB2. Okey. Jadi yang mana nak? Okey. Untuk set seterusnya, sebab apa? Jadi yang ni kita nak bagi yang lagi murah. Okey, wow. Lagi murah yang ni untuk set seterusnya iaitu yang mana set awak sekejap kita nak tanya dia orang. Ni memang set kat sini ke? Okey. Set kat sini. Bos, nak tanya Ini betul lah. set ta'aruf dapat meet and greet juga? Set ta'aruf. Set taruh dapat meet and greet tak? Yes. Set ta'aruf. Okey. Ada meet and greet juga. Nak minta tak? Boleh lah. Abang. Saya Dah lalang, dah Orang lalang. kata ada yang dah terbeli set ta'aruf. Semua dah kena pegang, kredit, perhatikan. Tak boleh nak buat macam mana lah. Dia orang ni lah. Terbatas. Tapi kan kita dah bagi peruntukan kepada mereka ni sebanyak 200. 200 ni bermakna 150 yang dalam parcel. Random. Dalam random. Barang sampai tu dah ada dah. Dah 200. Jadi sekarang ni yang set ni nak bagi meet and greet juga ke? Boleh lah bos bagi meet and greet. Bagilah, bos. Nak meet and greet juga ke? Bagilah. Pasal ni mana awak pergi tak tepuk. Dia macam ni. Yang terpantas. Okey. Untuk kali ni, untuk meet and greet ingat, kita ada 200 orang. 200 Okey. orang yang mana secara random dalam parcel. Okey. Yang terpantas tadi, yang kita dah sebut nama. Jadi untuk yang ni, saya boleh bagi untuk meet and greet 30 orang terpantas saja. Serius sama. Yes, 30 orang terpantas. Cik seorang perak lagi penuh ni. 30 orang nanya. 2 orang kita takut nanya. Jadi untuk set ni lagi murah. Okey. Kalau ikutkan yang ni, meet and greet yang ni, Okey. meet and greet tu dah lagi mahal daripada perfume ni dah ni. Jadi sebab itulah korang kena cepat, korang kena terpantas untuk yang ni. Kenapa tu? Payahlah macam ni. 30. Susah lah. Apa kata dia datang je rumah bos ambil perfume? Payah sangat, beh. Payah terus. Mudahkan je, beh. Lagi jauh dah nak datang. Oh, lagi payah macam gitu, eh? Takut. Alamak. Okey, yang ni untuk kali ni Okey. kita akan bagi. Untuk set kali ni adalah set ta'aruf. Set ta'aruf. Apa nama set ta'aruf? Saya teka. Okey. Sebab dia hanya ada Iqmal dan Hazan yang 35 ml. Betul tak? Dia ada dua. Yes, hanya ada Iqmal dan Hasan sahaja. Dan juga kita bagi. Okey, korang nak bagi. Okey. Iqmal lah cakap. Iqmal lah. Awak tak nak cakap? Awak Saya nak nak saya cakap. awak Okey, untuk set ta'aruf, korang akan dapat 2 perfume 35 ml Iqmal dan Hazan. Korang boleh dapat calendar card ni. Okey, korang boleh dapat stiker. Korang boleh dapat hand strap and pouch atau pouch. Hand strap atau pouch ni. Pouch Malzan ni. Okey, ini untuk set ta'aruf dan korang boleh dapat 2 nama untuk si Masih 2 nama, eh? masih 2 nama. Masih dapat 2 nama, geng. Masih Okey, dapat 2 nama. jadi Okey. korang add tukar siap-siap sebelum buat pembayaran. Korang add tukar siap-siap sebelum buat pembayaran sebelum kita nak buka. Betul. Secara jujurnya, harga dia adalah 198. Mahalnya tak nak. Harga asal kan? Harga asal. Boleh adjust lagi. Selepas Habilah lah. Oh, lepas Habilah. Selepas Habilah, dia orang akan jadi 198. Jadi Okey. sekarang ni Iqmal, yang ni saya bagi tahu dekat Iqmal. Iqmal tulis, Iqmal nak dapat dengan harga berapa. Countdown untuk set ni. Betul ni boleh tu deh. Iqmal Okey. tulis, Iqmal nak bagi dengan harga berapa. Bos tak Cuma bagi. add tukar siap-siap. Tapi jangan. 10 minit sudah. 198 harga saya. Kau tidak sih. Ah. Kau tidak sih. Allah. Yang ini. Agak-agak lah. Okey. Oh. Okey. Dah. Iqmal jangan. Okey. Iqmal. Sedia dah. Dah ready dah. Korang dah ready ke? Ready. Set seterusnya. Yang terpantas 30 nama yang terpantas akan meet and greet dan juga dia akan membawa pulang. Ready. Ni merchandise kita. Okey, ready? Bang Hazan dan Iqmal. Countdown. Okey. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Bagi Harga. dengan harga 70 Iqmal. Ya.
ada jual voucher ni. Boleh kan? Dan dia suruh dia siaga. Boleh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Betul. Betul. Okey. Yang RM1 pun ada. Ui. Orang dapat RM55. Yang tanya yang mana dapat RM16 tu kawan dah berjaya buat apa yang rasa macam alamak. Kacau. Korang berjaya. Tanya. Okey guys,